Kembali lagi kita dalam sejarah tingkatan 1 bab 5 iaitu tamadun awal dunia. Jadi mari kita belajar sama-sama. Okey. Jadi 5.1, 4 lokasi tamadun awal dunia. Jadi kita ada beberapa kawasan lah orang kata sebagai tamadun awal ataupun bandar-bandar ataupun kota-kota orang yang ada ilmu pengetahuan tinggi ada di beberapa buah kawasan. Okey. Bukan semua kawasan ada. Okey, yang pertama kita dapat lihat adalah 4 lokasi tu kita perlu kenalan pasti dulu. Menurut dalam slide ini, dia kata adanya tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir Purba, tamadun Indus dan juga tamadun Huang He ataupun Huang Hu ataupun tamadun daripada negara China sana lah ya. Jadi keempat-empat tamadun ini bermula dengan berkembang di kawasan lembah sungai. Di mana ada sungai yang dapat menyediakan sumber air ataupun sumber kehidupan, dapatlah jadi tamadun tu. Jadi sungai memainkan peranan penting dalam pembentukan tamadun awal. Jadi kepentingan sungai ni kepada manusia ni pada masa itu ialah membekalkan air bagi tanaman, membuat kawasan pertempatan dan juga menjadi alat perhubungan. Jadi sangat-sangatlah penting. Jadi kita dapat lihatlah. Itulah merupakan lokasi-lokasi di mana tamadun-tamadun tersebut berlaku. Adanya tamadun Mesir Purba di Mesir sekarang ataupun di itulah. Lepas tu tamadun Mesopotamia yang berada di Iran, Iraq dan sebagainya tu. Lepas kita ada tamadun Indus yang berada di India dan juga Pakistan lah juga sikit kan. Okey, dan juga tamadun Huang He ataupun Huang Hu yang berada di negara China sekarang. Okey, perkembangan 4 tamadun awal dunia. Jadi 4 tamadun awal ni contohnya di tamadun Mesopotamia, Mesir Purba, Huang He dan sebagainya ni, dia terletak di kawasan strategik lah, kawasan lembah sungai. Faktor penting lah. Semua ni kena ada. Kalau tak ada, memang susah lah nak berkembang ni lah. Tengoklah tu sungai, nampak kotor kan. Faham-faham lah kat mana tu. Okey, seterusnya adalah tamadun Mesopotamia. Jadi tamadun Mesopotamia ni merupakan tamadun terawal sekali di dunia. Tahu tak? Terawal sekali. Jadi, apa maksud Mesopotamia? Maksud dia adalah tanah di antara dua sungai, iaitu Sungai Tigris dan juga Sungai Euphrates. Jadi, dia mengalir dari kawasan pegunungan Turki sehingga tanah Pamah di Iraq. Jadi, tamadun ini berkembang dari pertempatan awal zaman Neolitik antara tahun 5000 sebelum Masihi hingga 700 sebelum Masihi. Jadi, daripada tahun sebelum Masihi itu dah ada dah orang duduk situ dan berkembang hinggalah tahun 700 sebelum Masihi. Jadi pada sekitar tahun 3500 sebelum Masihi, wilayah Mesopotamia telah berkembang menjadi pusat tamadun awal. Sebab ada sungai tu. Nampak tu nama dia? Sungai Tigris. Okey, Sungai Tigris dengan Sungai Euphrates. Jadi tamadun Mesopotamia ni kita dapat tengok dalam beberapa kerajaan lah. Tamadun ni bukan kerajaan. Tamadun ni macam terletaknya beberapa buah kerajaan silih berganti ataupun duduk sama dan sebagainya lah yang menggantikan dia. Contohnya ada tamadun Sumeria, tamadun Babylon, tamadun Akkad, tamadun Chaldea dan juga tamadun Assyria. Okey? Dia macam dalam Malaysia tu kan. Adanya Selangor, adanya Perak, Negeri Sembilan, macam tu lah. Tapi dia yang menjadi ketua berubah ikut zaman. Maksudnya, okey, tahun 1 ni Selangor paling power. Tahun kedua Johor paling kuat. Tahun ketiga Pahang pula. Dia berubah ikut zaman. Jadi kerajaan terawal ialah kerajaan Sumeria lah. Saling bergilir waktu sebab tamadun ni dia bukan selama-lamanya dia berjaya semua megah. Lama-lama dia akan jatuh juga. Jadi kerajaan Sumeria lah paling awal 3500 sebelum Masihi dan kerajaan terakhir ialah Chaldea runtuh pada tahun 539 sebelum Masihi. Tamadun Mesopotamia bermula di wilayah selatan iaitu di Sumer. Okey, tengok kawasan Sumer. Jadi tamadun Mesopotamia ni orang Sumeria ni telah berhijrah ke kawasan wilayah ini dengan membina pertempatan serta menjalankan aktiviti pertanian melalui kerja diorang banyak menebus guna tanah yang kosong tu diorang buat sistem pengairan dan sebagainya, buat kawasan pertempatan dan untuk mengalirkan air sungai dan sebagainya lah. Mereka berjaya mencipta sistem perbandaran. Bila ada bandar, adalah tamadun. Okey? Tak ada bandar, tak adalah tamadun. Kena ingat tu. Jadi, ciri utama kerajaan Sumer, peningkatan teknologi. Kena ada bandar maju, pengkhususan pekerjaan dan juga institusi yang kompleks dan juga pengurusan simpan dan kira. Simpan dan kira, diorang dah pandai matematik dah. Nak simpan gandum berapa kilo, nak simpan
beras berapa kilo, nak simpan emas berapa kilo, semuanya dah ada kiraan. Bukan main letak je. Okey, kena ada jumlah dia baru teratur. Okey, Tamadun Mesopotamia ni di lembah sungai Tigris dan juga sungai Euphrates lah. Terdapat kawasan subur yang luas dalam oasis di tengah-tengah gurun dan juga gunung tersebut. Jadi kawasan ni dipanggil bulan sabit subur, iaitu terletak di antara Laut Mediterranean dan juga Teluk Parsi lah. Ni ilustrasi perbandaran Tamadun Mesopotamia. Tengok bangunan-bangunan dia macam mana. Dia macam ada piramid tu kan, ada yang tu. Itu kita panggil sebagai nanti zigurat, nama dia zigurat. Macam rumah ibadat lah, kira macam tu. Okey, seterusnya kita dapat lihatlah Tamadun Mesopotamia ni berkembang menjadi sebuah bandar yang besar. Struktur bandar ini dibina daripada tanah liat yang dijadikan bata. Tempat ibadat dibina di pusat bandar. Binaannya terbentuk piramid yang dipanggil sebagai zigurat. Jadi bagi tujuan pertahanan, dinding besar dibina mengelilingi sesuatu bandar. Sebab zaman dulu dia memerlukan satu tembok yang besar lah untuk mempertahankan diri mereka daripada musuh. Sebab biasalah bila kita ni maju sikit je, kita ni sikit je mesti ada orang dengki, mesti ada orang jela, mesti ada orang nak curi sesuatu, mesti ada orang nak ambil. Jadi kita kena pertahankan diri kita lah dengan membina pelindung. Macam pelindung diri kita. Yang menjadi pelindung kita sebagai orang yang kanak-kanak ataupun masih remaja ni, selalunya ibu bapa kita lah. Jadi apa ibu bapa buat untuk lindungi kita? Jadi dia bina rumah untuk kita, dia sediakan rumah untuk kita, dia lindungi kita. Jadi orang dulu pun macam tu juga. Okey, kena ada benda pelindung-pelindung ni. Okey. Jadi Tamadun Mesopotamia ni merupakan pertempatan awal yang berbentuk perkampungan yang berkembang secara evolusi lah. Daripada bandar dan menjadi beberapa buah negara kota lah. Bandar jadi negara kota. Jadi pada kampung, bandar, negara kota. Negara kota ni lebih besar lah. Ni gambar contoh lah dia punya tu lah. Dinding yang tinggi melindungi ur daripada serangan, dan juga bandar ni perlindungan rumah dan juga kedai. Okey, dia macam orang kata apa, daripada kampung. Kampung jadi bandar, jadi negara kota. Okey. Inilah contoh beberapa, ada kuil besar untuk Tuhan Bulan Nana dan isterinya Ninggal yang mengubah bandar. Okey, bukan meninggal. Petani menanam pokok gandum dan barley di luar kota. Dia tanamlah sebab dekat dengan sumber air dan sebagainya. Tengok dia buat dinding tu. Aktiviti perdagangan, pelabuhan yang besar. Tengoklah. Penduduknya kita dapat lihat berjumlah 30,000 orang. Terletak di Sungai Euphrates, berhampiran Teluk Parsi. Ur menjadi tempat pertemuan pedagang dari jauh seperti daripada India dan sebagainya. Pada ini kawasan ini maksudnya meliputi kawasan Iraq, Syria, Turki dan Iran lah. Jadi kawasan sepadan dan sepadannya lah. Kita dapat tengoklah mereka ni. Orang kata apa, macam sekarang kan negara dah banyak. Dulu macam diorang ni satu kelompok negara yang besar je. Tapi diorang berpecah-pecah. Jadi itulah yang berlaku. Okey, Tamadun Mesir Purba. Jadi Tamadun Mesir Purba ni kita boleh lihatlah bagaimana sungai yang sangat penting bagi diorang, iaitu Sungai Nil. Merupakan sungai yang terpanjang di dunia dengan kepanjangan dengan panjangnya sejauh 6,650 kilometer. 6,650 kilometer. Jadi bila kita ingat Mesir ni, kita mesti ingat piramid, ingat Firaun. Jadi kena ingatlah. Okey, itulah tinggalan-tinggalan dia. Kita kena ingat. Dia dapat 3 tahap pemerintahan kerajaan Tamadun Mesir Purba, itu kerajaan purba, kerajaan pertengahan dan juga kerajaan baru. Kita dapat lihatlah bagaimana bila ada sungai, adalah tu kerajaan purba yang hijau-hijau tu. Lepas tu kerajaan pertengahan yang warna macam pink-pink tu. Kerajaan baru dia warna purple. Dia dah makin lama makin besar lah. Okey. Mesir hadiah Sungai Nil. Contohnya Herodotus, sejarawan ni dia katalah Mesir dikatakan hadiah Sungai Nil, the gift of the Nile, kerana sungai Nil yang membanjiri kawasan sekitarnya setiap tahun membawa lumpur berwarna hitam yang subur untuk pertanian. Jadi sungai Nil bukan hanya memberikan orang kata apa sebagai sumber air, tapi daripada lumpur dia, daripada orang kata apa bahan-bahan yang ada di dalam sungai tersebut mengairi kena kepada bahan-bahan ataupun tanaman-tanaman pertanian, jadi tanaman tu dapat berkembang dengan subur.
Sebab tanaman ni kadang-kadang dia perlukan sumber-sumber mineral lah kan. Jadi dia membuatkan tanaman tu subur. Macam subur. Macam kita makan ubat kuat. Kita perlukan benda tu. Macam itulah ya. Jadi Mesir hadiah sungai ni. Kawasan ni subur dan terletak di lembah Nil yang merupakan antara kawasan lembah yang terbesar di dunia. Jadi sungai Nil ni dia membekalkan sumber makanan terutamanya ikan kepada penduduk selain menjadi sumber perhubungan dan juga pengangkutan yang sangat penting lah. Jadi kepentingan sungai Nil ni mempengaruhi pertempatan di kawasan yang kemudian berkembang menjadi negara-negara kota. Daripada sungai Nil itulah berkembang kampung. Daripada kampung jadi bandar. Lepas bandar jadi negara kota. Okey. Itu sangat penting. Jadi kerajaan purba. Kerajaan purba ni merupakan, purba ni macam ayat orang-orang lama. Orang ni purba lah. Nenek kita ni orang purba lah kan. Okey, kalau mak ayah kita ni macam orang pertengahan. Kalau kita ni orang baru. Okey, kena ingat tu. Kalau Mesir. Jadi pertempatan terawal di Mesir bermula tahun 5000 sebelum Masihi lah. Membentuk dua buah kerajaan. Kerajaan utara terletak di hilir Sungai Nil, melibatkan kawasan lembah Sungai Nil. So kawasan ini lebih sejuk berbanding dengan selatan. Jadi kerajaan di selatan terletak di hulu Sungai Nil lah. Kawasan ini merupakan kawasan yang terbentang luas berhadapan dengan padang pasir lah ya. Okey. Jadi kerajaan purba ni, kedua kerajaan Mesir purba telah disatukan sekitar tahun 3100 sebelum Masihi oleh Raja Menes yang menawan kerajaan utara. Jadi Raja Menes ni dulu sebelum ada Firaun, kita ada raja di Mesir. Mesir tu bukan awal-awal dia turun Firaun. Dia ada Old Kingdom. Old Kingdom, kerajaan purba tu kita panggil raja lah. Firaun ni benda-benda baru lagi. Okay. Raja Menes telah membuka bandar Memphis yang kemudian menjadi ibu kota kerajaannya. Memphis. Memphis ni ada di Mesir dan juga di Amerika pun ada juga nama Memphis lah. Jadi adalah juga dipakai juga apa yang ada di tinggalan-tinggalan ataupun nama-nama tu kan. Jadi perkembangan kerajaan purba ni mencapai kemuncak pada tahun 2650 sebelum Masihi. Tengok Raja Menes tu. Ada yang siapa anak murid siapa yang muka macam Raja Menes ni memang daripada Mesir lah ya. Okay. Seterusnya kerajaan pertengahan je lah. Kerajaan pertengahan ni dikenali sebagai kerajaan pertengahan bermula tahun 2100 hingga 1650 sebelum Masihi. Jadi pada zaman ni berlakulah perkembangan bidang kesusastraan dan juga ukiran dan lebih majulah sikit lah. Jadi kerajaan pertengahan ni meluas hingga selatan Sungai Nil. Hingga selatan Sungai Nil ni maksudnya lebih luas lagi lah ya. Jadi kerajaan pertengahan ni, kekuatan raja telah membawa kepada kestabilan, kemakmuran ekonomi. Jadi orang dah kata, raja ni memang power lah memerintah. Jadi ibu kota kerajaan ni adalah Thebes. Dah tukar lah. Dulu daripada Memphis, tukar kepada Thebes. Jadi pemerintah telah menggalakkan kegiatan perdagangan menggunakan jalan sungai. Sebab nak jalan kaki jauh, nak guna kereta lembu, kereta kuda ke apa, lambat. Sungai dia lebih cepat dan tak menyusahkan dan sebagainya lah. Boleh bawa lebih banyak. Jadi kerajaan pertengahan telah mengadakan hubungan perdagangan dengan Nubia yang terletak di bahagian selatan Mesir. Okey, kerajaan pertengahan ni, para pedagang ni, diorang melalui jalan perdagangan Mesir menghadapi ancaman daripada serangan penjahat. Bila adanya kita berjalan berdagang jalan ni, mesti ada orang jahat yang akan ikut kita kan. Jadi kita kena selalu berlindung lah. Bawa lah pengawal. Contoh kita nak keluar, kita ni single orangnya. Ataupun kita ni gadis-gadis lah. Selalunya bawa lah peralatan-peralatan yang boleh menyelamatkan kita ke apa kan. Ataupun kita pergi bersama dengan kawan-kawan kita supaya dia boleh membantu kita kan. Jadi Raja Mesir ni bertindak menghantar tentera bagi melindungi pedagang. Manakala penduduk Mesir ni membina kubu di sepanjang sungai Nil lah. Mereka juga mengambil alih kota Nubia ni. Sebab orang kata apa, kawasan ni mungkin menyusahkan mereka. Jadi pula ada countermeasure ataupun strategi untuk memastikan perkara-perkara buruk ni tidak berlaku pada kita. Okey. Contohnya kalau kita time hujan, kalau kita nak kena hujan, kita mestilah adakan payung. Kalau kita nak sampai awal, kita naiklah public transport. Semuanya sudah diatur dengan elok lah kan. Okey, kerajaan baru. Kerajaan baru muncul apabila golongan bangsawan memerintah Mesir. Bukan raja-raja lah. Pemerintah digelar sebagai Firaun yang telah membentuk pasukan tentera yang kuat bagi mematahkan serangan orang luar. Jadi raja yang terkenal semasa zaman kerajaan baru Mesir ialah Ramses. Ramses telah membina banyak monumen terkenal berupa berhala lah. Jadi zaman kejatuhan kerajaan baru bermula apabila Ramses II meninggal ataupun mati dari tahun 1279 hingga 1213 sebelum Masihi. Jadi agak lama jugalah dia hidup lah, lebih 40 tahun saya rasa. 40 tahun 50 tahun. Inilah ni contoh mumia Ramses yang
Diorang kata yang inilah yang kejar Nabi Musa, tapi saya bolehlah, kita boleh percayalah. Kita tu tak tahu nak percaya ke tak, tapi saya tak mengkaji lebih dalam. Tapi untuk biarkan kepala kita menghayal dan mengaitkan antara ini ke itu, mengaitkan ini ke itu, kita pun katalah inilah sebab dia ada dalam mayat dia, setahu saya ada kandungan garam lah. Oh, ni rupanya Firaun yang tenggelam tu. Kita macam tu. Okey. Jadi seterusnya adalah tamadun Indus yang berada di, orang kata sekarang India dengan Pakistan lah kot. Jadi kawasan ini dikelilingi oleh banjaran Makran. Jadi pegunungan Baluchistan, Punjab, Rajasthan di kawasan timur serta Kathiawar, Gujarat di bahagian tengah. Jadi maafkan saya lah kalau ada salah sebut lah ya. Berbelit lidah saya. Jadi tamadun ini bermula pada tahun 2500 sebelum Masihi. Jadi di bahagian barat laut India ni terdapat penduduk yang mengamalkan kehidupan secara nomad. Mula-mula kita nomad, lepas tu kita bina penempatan di kawasan zaman Neolitik. Lepas tu zaman logam, kita pun binalah kampung-kampung, lepas tu adalah bandar, lepas bandar kota pula kan. Kira macam itulah, berkembang. Jadi mereka telah membentuk pertempatan kekal di sepanjang lembah Sungai Indus, dekat dengan sungai ciri-ciri wajib kena ada sungai. Okey, seterusnya tamadun Indus ni mempunyai dua musim yang ekstrim lah. Musim hujan yang membawa banjir dan musim kering yang membawa kemarau. Jadi kedua musim ini menyebabkan tanaman musnah. Jadi banjir pula berlaku di luar jangka penduduk. Sungai kadang-kadang berubah arah aliran. Jadi pusingan musim kering dan hujan pula tidak menentu. Cuaca kering dan keadaan kemarau ini menyebabkan kemusnahan tanaman. Walaupun dia ni ada ni, tapi ada juga benda-benda yang orang kata apa, dugaan kan, cobaan ni lah apa yang perlu mereka hadapi. Tapi manusia ni bila menghadapi cabaran, cubaan ni, mereka akan lama makin kuat. Jadi kalau kita berada dalam kesenangan selalu, kita akan berada dalam keadaan lemah. Jadi macam nak kuat, kita pun mulalah diduga lah macam ni ya. Jadi hujan lebat ni berterusan menyebabkan berlakunya banjir yang musnahkan kawasan pertempatan. Jadi tamadun Indus ni, diorang ni macam biasalah, nak memastikan jumlah makanan yang sangat banyak tu, mereka menjalankanlah aktiviti pertanian. Mereka menanam pokok gandum, barley dan juga kapas lah. Dalam masa yang sama, wujud kegiatan lain seperti pembuatan barangan daripada kapas dan juga besi. Jadi hubungan diorang ni, penduduk lembah Sungai Indus dengan penduduk di bahagian selatan Mesopotamia. Jadi diorang saling berhubung lah. Bukan hanya hidup di tamadun Indus saja, tapi diorang ni berjalan mencari kawan, mencari budaya lain, menjalankan aktiviti perdagangan. Mereka ni pergi merantau, tengok apa yang diorang boleh lihat. Sebab dunia ni, bumi ni luas, berjalanlah kamu, okey? Jangan duduk kat rumah je. Okey, kawasan ini kemudian berkembang menjadi bandar lah. Jadi tamadun Indus ni terdapat dua bandar penting, iaitu Mohenjo-daro. Bandar penting soalnya Mohenjo-daro. Jurutera lah ada mencipta sistem pipe dan pembentungan yang sangat canggih lah. Okey, kita dapat lihatlah menjelang tahun 1750 bolehlah berlaku kemerosotan. Kita tengok bagaimana diorang membina tu. Tengok gambar tu, sistem grid, nak bina bandar ni, lepas tu sistem pipe, sistem air, pengairan tu sangat cantik. Beginilah kita mudah nak bina satu tamadun. Okey, jadi tamadun Indus ni, ahli sejarah menemukan punca kemerosotan dia. Imej strip menunjukkan terdapat pergerakan plat bumi yang menyebabkan berlakunya gempa bumi dan juga banjir. Jadi disebabkan bencana-bencana alam ni lah yang menyebabkan orang kata tamadun ni mengalami kemerosotan. Siapa nak hidup kalau asyik kena gempa, kena ni kan. Baik aku pergi tempat lain, baik aku pergi ni kan. Aku punya ni pun dah mati, ni pun dah mati, susah nak hidup. Jadi kalau kita nak pilih sesuatu tempat tinggal ni, tengoklah dulu suasana dia bukan main duduk je, tanya orang kampung, tanya orang ketua kampung, boleh tak duduk rumah ni, okey ke, apa jadi kat rumah ni, kita kena tanya, okey? Jangan tak bertanya. Jadi selain itu, serangan orang Aryan mempercepat keruntuhan kerajaan tamadun Indus. Orang Aryan ni, orang kata orang daripada bukit, orang daripada gunung lah, turun menyerang orang-orang tamadun Indus ni. Okey. Jadi tamadun Indus ni contohnya bandar dia, Harappa lah, pendudukannya ke penduduk dia telah mencapai tahap pendidikan yang sangat tinggi. Okey. Dinding
batu bata tebal yang sepanjang 4.8 kilometer dibina mengelakkan banjir di dalam kota, dibina benteng bagi melindungi keluarga diraja dan sebagainya. Jalan raya dibina selebar 30 kaki, dinding memisahkan daerah. Banyaklah kita cerita tentang dinding dan juga kita cerita tentang jalan. Itulah antara dia orang tu. Dan sistem pengairan juga lah dia orang buat. Jadi rumah pula ada pelbagai saiz. Ada yang saiz besar, ada yang berapa tingkat dan sebagainya. Kita pun tengoklah benda tu. Rumah-rumah berbeza-beza lah ya. Ikut status dia, status. Jadi seterusnya adalah Tamadun Huang He ataupun Huang Ho. Ni sungai penting lah. Ada sungai apa tu? Sungai Kuning, Yellow River. Sungai Huang He atau dikenal sebagai Sungai Kuning. Ada juga Sungai Yangtze bahagian tengah China mengalir ke timur hingga ke Laut Kuning. Okey. Huang He bermaksud Sungai Kuning yang menyimpan banyak lumpur kekuningan yang subur. Daripada sungai ni lah dia dapat menggunakan orang kata apa, sungai itu untuk mengairi kawasan penanaman dan tanaman hidup dengan subur, dengan cantik, dengan besar, dapat menghasilkan makanan yang banyak. Okey, Tamadun Wang Ho ni seperti tamadun awal yang lain, sungai menjadi nadi utama pembentukan tamadun awal tu. Bukan hanya aktiviti pertanian, diorang juga menternak binatang jugalah dan juga mengumpulkan hasil hutan. Seterusnya juga Tamadun Wang Ho ni turut menghadapi masalah jugalah ya, bila duduk dengan sungai ni mesti ada banjir, ada dan sebagainya lah, sangat menyusahkan. Memanglah sungai tu rahmat, tapi bila dah sampai masa dia kadang-kadang dia menyusahkan kita juga. Tengoklah kedudukan geografi tamadun ini yang terpencil menyebabkan penduduk awal tamadun ini hanya dapat menghasilkan makanan sendiri dan tidak berdagang dengan orang luar. Jadi ada makanan ekstra-ekstra tu diorang tak mampu untuk tu, sebab kalau diorang jual tak cukup untuk diorang diri sendiri. Jadi diorang terpaksa makan untuk diorang je. Kalau diorang jual, diorang tak ada makanan mati. Okay? Jadi tamadun Huang He ni ada beberapa kerajaan lah. Kerajaan Xia, kerajaan Shang dan juga kerajaan Shou. Masa tu boleh hafal sendirilah ya. Huang He ni antaranya berapa buah bandar lah. Antara bandar yang famous iaitu bandar Anyang. Bukan sayang tetapi Anyang. Anyang. Jadi bandar ini merupakan pusat kerajaan dinasti Shang lah. Jadi semasa dinasti Zhou ni tamadun termasuk hingga ke bahagian selatan sungai Yangtze. Aktiviti utama ni banyak lah ya. Membuat kapal, pertanian, perdagangan, perdagangan kurang sikit. Buat buah varnis, apalah, kesenian. Okey. Jadi tamadun Huang He. Jadi kemajuan pertanian dalam tamadun ini telah membawa kepada penghasilan ciptaan daripada kayu, logam yang digunakan untuk proses pertanian lah. Teknologi dan juga pertanian tak dapat dipisahkan. Okey. Tak dapat dipisahkan. Tanpa teknologi susahlah kita. Okey, 5.2. Perbandingan sumbangan tamadun awal. Apa sumbangan diorang? Okey, perbandingan sumbangan tamadun awal. Kita dapat lihat dari segi pemerintahan dan juga pentadbiran, kegiatan ekonomi, teknologi, kesenian dan kesusastraan dan juga binaan bangunan dan juga kemudahan. Apa yang mereka sediakan. Memang banyak lah ni saya nak cerita ni, memang orang kata apa, susah nak kita. Tapi kita tengok dari segi politik, ekonomi dan juga sosial lah. Jadi dari segi pemerintahan dan juga pentadbiran tu selalunya dari segi sosial. Okay. Diperintah oleh raja, Firaun, golongan pendeta, sistem politik, keluarga dan sebagainya, ekonomi macam mana diorang ni, ekonomi, teknologi diorang macam mana, pertanian diorang macam mana, kita dapat lihat lah haiwan-haiwan diorang, apa yang diorang menternak. Haiwan ni tak sama dengan ternak tempat lain. Okey, macam tu lah. Jadi ada juga sistem, banyaklah sistem tali air, matematik, geometri, ilmu bintang, mencipta kertas daripada papirus, mencipta kertas dan sebagainya. Kota dibina mengikut grid yang tepat. Banyaklah sumbangan dia. Untuk buat esei karangan, perlu ingat nama dia ni. Ingat dan juga fahami. Exam ni sebenarnya senang je, kita kena selalu buat latihan. Kalau kita selalu buat latihan, lama-lama kita akan ingat juga. Macam itulah sejarah. Okey. Sejarah ni perlu difahami. Kamu tak payah nak hafal semua. Kamu pilih je mana yang kamu rasa senang nak hafal lah kamu ambil. Yang susah tu tak payahlah ambil. Benda yang repeat ataupun berulang tu kita ambil. Macam tu sejarah. Okey, pemerintahan dan juga pentadbiran tamadun Mesopotamia lah. Negara kota diperintah oleh raja. Negara kota bersatu membentuk empire yang pertama. Lahirnya undang-undang sebagai
Undang-Undang Kod Hammurabi inilah diorang kata sebagai undang-undang ataupun kod ataupun macam perlembagaan ataupun peraturan yang pertama lah untuk manusia. Diorang kata macam tu. Sebab ini yang paling apa lama ataupun usia paling lama kita pernah jumpa lah kan. Okey, pemerintahan dan juga pentadbiran tamadun Mesir purba ni lah kita dapat lihat Firaun memerintah negara seperti kuasa Tuhan. Jadi dia anggap diri dia suci, berwarda, merupakan suatu orang kata kuasa yang sangat hebat lah. Ada kuasa magic ataupun kuasa-kuasa aku boleh hidupkan, aku boleh ni, boleh ni. Macam tu lah dia kata. Kuasa-kuasa Tuhan dia kata. Jadi raja ni berkuasa mutlak lah. Raja mempunyai pandangan kehidupan selepas mati. Jadi Firaun ni anggap bila dia dah mati, dia akan hidup balik. Okay? Mereka menghormati mayat untuk dikebumikan. Mereka sangat menghormati orang yang dah mati. Dan macam mana dia orang menghormati? Dengan buat proses-proses perkebumian lah. Mumiafikasi. Okay? Seterusnya kita dapat lihatlah bagaimana pemerintahan dan juga pentadbiran tamadun Indus. Teraju pemerintahan dipegang oleh golongan pendeta. Bukan raja, dia kata bukan raja, tapi golongan yang bijak pandai, golongan agamawan lah. Jadi golongan pendeta ni mempunyai pengaruh ia dalam bidang keagamaan dan juga pentadbiran. Dia kata pentadbiran. Jadi kita dapat lihat juga di tamadun Huanghe. Okay, Huanghe. Sistem politik berasaskan negara kota, jadi masyarakat dan keluarga tu dia merupakan unsur yang penting. Sangat mementingkan keluarga, okey, tamadun Chinese ataupun tamadun Cina ni. Ini pembahagian kelas sosial, ada kuasa raja, kata raja ni datang daripada syurga, heaven sun, daripada titisan syurga. Okey, raja berkuasa dalam bidang ekonomi, politik dan juga agama. Jadi tiga-tiga benda penting dalam tamadun ekonomi, politik, agama dia pegang. Okey. Jadi kegiatan ekonomi tamadun Mesopotamia ni kita dapat lihatlah dia berpusat oleh golongan agama dan juga golongan raja lah. Mereka ni ditakbir lah. Dia orang lah yang pegang benda tu. Bukan orang-orang biasa. Okay? Kerajaan menentukan jumlah tanaman dan juga bilangan petani. Jadi wujud pekerjaan seperti pegawai, pertanian, jurukira dan juga hamba lah. Itu yang wujud lah. Jadi tamadun Mesir purba pun macam sama juga. Ada golongan petani. Petani membayar sewa tanah kepada raja. Takkan petani tu ada tanah kan, selalunya milik raja tu tanah tu kan. Jadi dia bagi hamba ke bagi petani untuk usahakan. Dia lantiklah petani usahakan. Jadi untuk adakan makanan lah ya. Okey, walaupun dia ada tanah tapi bukan tanah dia yang diusahakan. Walaupun dia usahakan tapi bukan tanah dia. Macam tak adil lah pula kan. Jadi tamadun Indus pula sistem ekonomi bersepadu yang berasaskan pada pertanian lah. Tanaman utama ialah gandum dan juga barley. Jadi haiwan biasalah lembu, kambing. Jadi terdapat kegiatan tenunan, kain dan juga kerja logam. Jadi kawasan perdagangan ni mula berkembang lah. Bila ada sungai, mesti ada aktiviti perdagangan. Okey, seterusnya adalah kegiatan ekonomi tamadun Huanghe. Jadi tamadun Huanghe ni dia berfokus kepada pertanian sekoi. Sekoi ni macam saya rasa macam bijiran lah. Dan juga tanaman padi lah kan. Tanaman gandum pula ialah gandum dan juga barley. Jadi haiwan ternakan seperti lembu, kambing, ayam dan juga babi tu di antara beberapa lah yang diusahakan. Jadi teknologi zaman Mesopotamia. Jadi teknologi ni kita boleh tengok lah banyak. Teknologi Mesopotamia ni banyak sumbangan dia sebenarnya. Tapi sekarang pun kita rasa. Jadi adanya sistem tali air, reka cipta berasaskan gangsa. Kenapa saya kata pertama? Sebab mereka dikatakan merupakan tamadun yang awal lah. Tamadun yang awal, sekali pertama sekali kan. Jadi ciptaan roda, sahu, baja dan sebagainya. Sistem nombor berasaskan 60. Kalender 12 bulan. Mencipta emas. Mencipta kertas daripada papirus dan sebagainya. Mesir pun sama. Mesir pun sangat bagus dalam teknologi. Jadi kemajuan matematik, geometri, kemahiran dalam bidang perubatan, pembinaan terusan, pengairan, 365 hari dalam kalender tahunan, penciptaan kertas. Sangat banyak lah. Dua-dua tamadun tu memang sangat hebat. Seterusnya bagi teknologi tamadun Indus ni, kota dibina mengikut grid yang tepat lah. Bagaimana mereka menyusun tu, untuk petak ke, bentuk segitiga ke, apa ke, rumah 1-2 tingkat ke. Jadi semuanya ada grid, ada susunan dia lah. Adanya sistem peparitan dan juga pembentungan. 365 hari dalam
kalender tahunan, penciptaan kertas dan sebagainya lah. Seterusnya teknologi tamadun Wang He ni dia mencipta benda-benda yang bersifat kesenian bagi saya lah. Cina ni memang sangat berseni. Dia cipta hasil sutera, penciptaan peralatan daripada besi, penciptaan wang shilling, peningkatan pengangkutan jalan dan juga terusan, penciptaan kompas magnetik untuk tunjuk arah dan sebagainya. Ini memang sangat penting. Okey. Ni benda-benda sumbangan-sumbangan dia lah. Kita boleh tengok lah kesenian, binaan, bangunan dan sebagainya. Okey, kesenian kesusahan tamadun Mesopotamia. Tulisan dikira sebagai kuniform, penduduk menukirkan puisi, rekan pantun, patung untuk mengingati pemimpin. Okey, patung tu dia buatlah rupa-rupa pemimpin ke apa. Untuk orang kata sebagai menghormati, memperingati ataupun kita berdoa supaya kita jagalah keluarga aku. Macam tu lah orang dulu. Dia kira macam bahala lah ya. Seterusnya kesenian dan kesusahan tamadun Mesir Purba. Tadi tulisan hierografi. Tadi piktograf lah kan. Yang ni hieroglif. Jadi lakaran hasil kesenian terdapat di tembok batu, lukisan dinding, kawasan perkuburan. Semua adalah benda-benda yang unik ni. Ni tu piramid. Siapa yang pernah nampak piramid? Memang sangat menakjubkan. Seterusnya dari segi kesenian dan juga kesusastraan tamadun Indus ni kita dapat lihatnya lah adanya tulisan piktograf. Kalau tamadun Mesopotamia kita pakai kuniform. Kalau Indus pakai piktograf. Kalau Mesir rasanya hieroglif lah. Jadi kita dapat beza-bezakan lah dia punya tu. Jadi penghasilan balang yang punya ukiran geometri dan motif alam ni digunakan lah untuk menggambarkan ataupun untuk menyampaikan sesuatu lah kepada siapa saja yang membaca ataupun yang melihat benda tersebut. Seterusnya kesenian kesusastraan tamadun Wang He. Okey. Adanya penulisan berasal daripada piktograf. Hasil ciptaan puisi yang romantik, diolah dalam pelbagai bentuk tradisi masyarakat lah. Hasil kesenian dilukis pada tembikar. Seterusnya kita dapat lihatlah binaan bangunan, kemudahan tamadun Mesopotamia. Adanya zigurat berfungsi sebagai rumah ibadat, ada taman bergantung Babylon dan sebagainya. Ini merupakan seni bina yang orang kata sangat signifikan dan sangat ikonik lah untuk tamadun tersebut, itu tamadun Mesopotamia. Seterusnya binaan bangunan dan kemudahan tamadun Mesir Purba. Banyaklah tulisan hieroglif. Lakaran hasil kesenian terdapat di tembok batu, di lukisan dinding dan juga di kawasan perkuburan. Okey. Seterusnya binaan bangunan dan kemudahan tamadun Indus. Air mandi yang disalurkan ke dalam longkang batu-bata di bawah jalan raya. Pembentuk mempunyai saliran utama. Jadi tak perlu jauh-jauh kita nak mandi, nak pergi ambil air. Air tu datang sendiri kat rumah. Air tu datang sendiri kat kawasan kita. Jadi senang. Jadi kolam mandi besar, kuota dibina mengikut grid yang tepat, jelapang sistem paip pembentungan dan juga dewan perhimpunan. Seterusnya kita dapat lihatlah binaan bangunan untuk kemudahan tamadun Wang He. Kekurangan seni bina monumen. Bandar pertama dibina pada zaman dinasti Shang. Jadi kajian arkeologi mendapati istana dan tempat ibadat dibina di tengah-tengah bandar. Okey, dia macam berpusat lah. Berpusat macam matahari dia berkembang macam tu. Ni contoh perkuburan di Raja Shang. Dia banyak tinggalan-tinggalan dia. Okey, seterusnya untuk tamadun Mesopotamia ni kita dapat lihatlah ada beberapa raja ataupun pemimpin yang sangat orang kata dikenal hingga zaman sekarang, iaitu bernama Hammurabi lah. Telah membina bangunan dan memperbaiki sistem pungutan cukai serta meningkatkan kegiatan perdagangan lah. Dan usaha ini telah membawa kepada kemakmuran lah kepada Empire Babylon ni. Seterusnya kita dapat lihatlah pemerintahan dan pentadbiran tamadun Mesopotamia. Hammurabi dikenal sebagai mewujudkan undang-undang dikenali sebagai Undang-Undang Hammurabi yang mengandungi kira-kira 282 perkara yang merangkumi hal perdagangan, kecurian, denda dan juga hukuman. Jadi apa benda yang berkaitan dengan undang-undang, pasal diri kita ke, pasal perdagangan ke, ada kes mencuri ke apa hukuman dia, semua dah tertulis dekat situ. Pemerintahan dan pentadbiran tamadun Mesir Purba. Jangan terkejut tengok gambar tersebut. Jadi di Mesir Purba, raja dikenali sebagai Firaun, berperanan membentuk kestabilan dan juga kemakmuran ekonomi.
Okey, Firaun telah menggalakkan kegiatan perdagangan dan menggunakan jalan sungai. Jadi apabila perdagangan menghadapi ancaman serangan penjahat, Raja Mesir telah bertindak menghantar tentera untuk melindungi pedagang. Jadi benda-benda ni telah menyelamatkan mereka lah daripada musuh dan juga mengacau ataupun membuat orang punya ekonomi ni lumpuh. Ada pengawal, ada pun orang-orang yang berkuat kuasa lah kan, untuk halang daripada benda-benda keganasan berlaku. Seterusnya tamadun Indus. Jadi pelbagai lah ekonomi dijalankan, perdagangan, pertanian, pertukangan, pembuatan, semua benda ni dijalankan. Dan diorang ni juga menjalankan perdagangan dengan Mesopotamia sebab dekat je Indus dengan Mesopotamia tu. Antara hasil perdagangan yang penting termasuklah emas, gading gajah, manik dan juga hasil pertanian. Okey, pemerintah pentadbiran tamadun Indus ni kita dapat lihatlah mereka terutama sekali mereka menjalankan aktiviti pertanian, tanaman seperti barley dan juga kekacang-kacangan. Okey, selain itu terdapat penduduk yang menjadi artisan, menjadi artis lah. Artis tu bukan menari tu je, tapi membuat hasil seni yang seperti barang logam dan juga tembikar. Okey, seterusnya pemerintahan dan juga pentadbiran tamadun Mesir purba lah. Kita dapat lihat lah ada pengkhususan kerja. Ada yang buat kerja menenun, ada yang buat kerja tembikar, ada yang buat kerja buat peralatan harian macam pisau, garfu, sudu dan sebagainya lah. Lepas tu ada ekspor utama iaitu tekstil dan juga kertas lah. Jadi kertas tu contoh kertas apa? Papirus lah saya rasa kan. Jadi di samping tu terdapat kegiatan pelumbungan emas. Jadi sungai ni lebar. Lepas tu membolehkan kapal-kapal ni boleh lalu, berlabuh. Contohnya pelabuhan seperti di Thebes, Memphis dan juga Elephantine. Okey. Seterusnya pemerintahan dan pentadbiran tamadun Huanghe. Dalam aspek ekonomi, tamadun ini telah memberikan banyak sumbangan lah. Masyarakat dalam tahun ini amat perhatian terhadap pembangunan pertanian. Jadi siapa yang nak belajar pertanian, bolehlah belajar dengan bangsa ni lah. Susun cantik je. Jadi pembangunan dalam pertanian juga membawa kemajuan dalam teknologi pembajakan dan juga penciptaan cangkul dan juga sabit lah. Jadi petani ni juga menggunakan batas untuk tujuan penanaman. Batas-batas dalam pertanian tu untuk apa-apalah. Yang penting tanaman tu sedap, berkualiti dan orang kata apa, boleh menghasilkan makanan yang banyak. Seterusnya teknologi tamadun Mesopotamia lah. Kerajaan Sumer ni banyaklah mencipta buat tulisan, pencipta roda, perubatan, astronomi, sistem nombor 60. Mereka membahagikan masa kepada 60 minit, membahagikan bulatan kepada 360 darjah, belajar geometri, bentuk-bentuk dan sebagainya. Ahli astronomi Mesopotamia telah mencerap pergerakan bulan, planet dan juga bintang. Sampai benda yang di atas sana pun diorang dah kaji. Bukan main advance atau bukan main maju bangsa ni. Okey. Okey, teknologi Mesir purba. Kita tengoklah. Mereka ni juga adalah saintis-saintis. Orang-orang yang pandai menggunakan teknologi dan menggunakan teknologi. Menghasilkan teknologi. Jadi mereka ni ada orang yang astronomi, orang matematik, perubatan, bahasa dan juga seni bina lah. Bukan orang biasa-biasa. Jadi masyarakat ni merupakan antara masyarakat yang terawal menulis dan menyimpan rekod sesuatu peristiwa. Sebab diorang dah ada papirus dan sebagainya, ada pakai ni. Dan orang-orang mereka memang mahir lah 3M, membaca, menulis, mengira. Okey, bentuk penulisan terawal dikenali sebagai hieroglif. Okey, teknologi zaman Mesir purba ni lah kita dapat tengok tulisan hieroglif tu ada bentuk-bentuk, ada macam burung, ada bentuk macam gitar, ada bentuk macam macam peralatan-peralatan tu kita boleh tengoklah. Orang purba menghasilkan kertas dipanggil sebagai papirus dan mencipta dakwat hitam. Okey, dakwat hitam lah untuk menulis. Jadi tulisan di atas papirus adalah untuk menulis teks agama dan juga dokumen-dokumen penting. Jadi benda-benda yang penting kita perlu tulis lah, tak boleh kita biarkan je kan. Nanti lupa, hilang, lepas tu kita cuai dan satu benda boleh berlaku. Okey, seterusnya teknologi tamadun Indus ni banyak kita dapat lihat yang menceritakan tentang sistem-sistem mereka lah. Sistem nak bina bandar ke, sistem pengairan ke, batu bata ke dan sebagainya. Masyarakat mereka ni pandai mengolah peralatan seperti tembaga ke, besi-besi ke. Diorang gunalah, memang pandai lah. Buat bandar yang terancang ke, Mohenjo-daro yang sistematik. Memang bagus lah. Okey, teknologi zaman Huanghe ni lah. Mereka mencipta tulisan dan daripada lukisan dan sebagainya, mencipta alat-alat pertanian, kayu besi dan sebagainya, cangkul dan sebagainya, alat-alat untuk pastikan hasil tanaman tu sentiasa mencukupi dan banyak dan boleh dihasilkan dengan jumlah kuantiti yang bagus untuk
masyarakat tu menambah jumlah penduduk dia. Okey, masyarakat tabunan ini juga telah mencipta beberapa benda lah seperti benang sutera, wang shilling dan penciptaan kompas magnetik lah. Contohnya sutera tu daripada haiwan, daripada macam serangga setahu saya. Okey. Tulisan epik Enuma Elish yang menceritakan kisah Apsu dan Tiamat, iaitu kisah epik orang Babylon. Jadi masyarakat zaman ni kita dapat lihatlah dari segi kesusteraan mereka dan telah memberi sumbangan lah kepada kita untuk memahami sejarah dan juga apa yang mereka ingin sampaikan. Apa yang merakamkan peristiwa yang berlaku. Okey, kesenian dan juga kesusahan bagi orang Mesir pula, kita dapat lihatlah bagaimana mereka ni mempunyai kebolehan untuk menghasilkan seni yang berbentuk lukisan yang terkenal di dunia. Sampai sekarang orang kenal lukisan orang Mesir ni macam mana kan. Dan lukisan terdapat pada dinding bangunan serta kuil-kuil lah. Jadi mana nak kita tengok, ya daripada tulis kat kertas baik dia tulis kat dinding terus, senang kita nak nampak kan. Seterusnya kesusahan tamadun Hindus. Hindus menghasilkan kerja logam. Mereka ni banyaklah menghasilkan patung yang dibuat daripada batu, logam, besi dan sebagainya lah. Mahir membuat benda-benda yang macam ni lah, patung-patung dan sebagainya. Seterusnya kesusahan tamadun Huang He. Zaman kerajaan dinasti Shang, masyarakat telah menghasilkan ciptaan yang dibuat daripada tembaga. Daripada tembaga, okey. Susah tu. Jadi masyarakat Huang He telah mencipta banyaklah, bukan hanya benda-benda besi, dari perkataan pun diorang buat kesusteraan, membuat karya-karya dan sebagainya. Kemahiran utama masyarakat Huang He ialah penghasilan tembika. Memang sangat pandai membuat tembika daripada tanah liat. Okey, itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi untuk episod yang akan datang, untuk tajuk yang sama bersama saya, Ciku Nazri. Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.